Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Melaka maju jaya, rakyat bahagia menggamit dunia. Sekapur sirih hidangan kemarin disantap habis Puteri Sunti. Salam kasih buat hadirin, moga majlis ilahi berkati. Hari ini kami akan membedah sebuah karya penulisan yang bertajuk Ayahanda dikarang oleh Allahyarham Azizi Haji Abdullah. Sebelum kami mengupas lebih lanjut mengenai buku ini, marilah kita berkenalan. Saya Puteri Maisara binti Zulfadli selaku moderator. Kawan-kawan saya yang akan turut serta mengulas buku ini ialah Saudari Nur Anisa Atirah Abdul Halim, Saudari Nur Khalisa binti Sazali, Saudari Auni Syadiah binti Rumaizi, Saudari Nur Alia Kistina Syahrul Azwan, Saudari Sharifah Zainab binti Zaini, Saudari Mawaddah binti Sulaiman, Saudari Nur Fatimah binti Ruzi, Saudari Mardiah binti Ismail, Saudari Faza Mawaddah Muhammad Farid, Saudari Aisyah Izzah binti Abdullah, Saudari Adani Raudah Ahmad Ashraf, Saudari Nur Hazira binti Aziz, Saudari Sharifah Aisyah Syed Abdul Qadir dan terakhir sekali Saudari Nur Sarah Adriana binti Syahrir. Saya pasti semua sedia maklum buku yang akan kami ulaskan sebentar lagi sudah pun diterbitkan di slot Lestari TV3. Nak lebih penghayatan? Jangan lupa tonton setiap hari Rabu hingga Sabtu jam 9 malam tau. Maksud kami setuju sangat kalau masjid Pak tu ditutup. Jawatan aku sekarang ni amanah Allah, tahu tak? Waktu dengan hang seorang je dia boleh bercakap. Hanya hang berdosa ni, berdosa apa? Kita semua sama aja. Bolehlah jaga bapak gini-gini kan? Tapi Mak kena ingat, Mak bukan seorang je macam tu. Semua mesti tak sabarkan. Apa yang menarik tentang buku ni sampai diterbitkan jadi drama? Jom kita dengarkan sinopsis cerita Ayahanda. Dijemput Saudari Nur Anisa Atirah binti Abdul Halim. Terima kasih kepada saudari moderator. Kini giliran saya pula untuk menceritakan tentang sinopsis novel yang bertajuk Ayahanda ini. Bak kata sang bapa pada muka surat 307 iaitu seorang bapa boleh memahami perasaan 12 orang anaknya tetapi amat malang 12 orang anaknya tidak mampu memahami perasaan seorang bapa. Novel ini mengisahkan tentang pandangan seorang anak bongsu terhadap bapanya yang telah tua. Baginya, semakin cuba memahami hati budi bapanya itu, semakin sukar jadinya. Sifat kedegilan dalam diri bapanya itu semakin hari semakin bertambah setanding dengan usianya yang telah meningkat. Malah, bapanya itu amat sukar untuk diberikan nasihat meskipun dari anak-anaknya. Contohnya, ketika anak-anaknya memujuk sang bapa untuk bersara daripada menjadi imam, tetapi dia masih berdegil dan menghiraukan perkataan mereka. Lantaran itu, si anak bongsu sering berburuk sangka, menaruh dendam dan kemarahan yang telah bercampur aduk dengan rasa bersalah yang mendalam. Sedangkan si bapa pula kaya dengan kasih sayang dan sanggup berkorban apa sahaja demi anak-anaknya. Seperti yang berlaku di dalam novel, ketika mereka terperangkap di pangkalan akibat air yang telah surut habis, bapanya melarang, "Jangan, duduk," kata bapa dengan keras. Serentak dengan itu, aku dapati bapa sudah turun dari perahu dan terbongkok-bongkok di buritan untuk cuba menolak walaupun mengetahui ianya berbahaya. Bapanya juga seringkali berdoa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada setiap masa, tidak kira di mana jua agar memberikan keberkatan hidup kepada mereka sekeluarga. Sesungguhnya, sang bapa bukanlah seorang yang mudah untuk meluahkan perasaannya. Tidak kira sama ada itu perasaan sedih, marah mahupun kecewa. Dia hanya menggambarkan isi hatinya di beberapa naskah buku yang akan diberikan kepada anak-anaknya pada akhir novel. Bagi dirinya, cukup dengan menunjukkan perbuatan dengan harapan anak-anaknya dapat memahami situasi yang sedang dia alami. Hakikatnya, perasaan seorang bapa itu sukar sekali diduga sekalipun diselami oleh anak-anaknya sendiri. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.
Terima kasih saudari Anissa. Wah, dah nampak menarik kan jalan cerita buku ni? Mesti pengarangnya seorang yang sangat hebat. Kalau tidak, manalah mungkin beliau dapat memenangi anugerah SEA Awards pada tahun 1988. Ups, maafkan saya kerana terambil tugasan rakan saya. Dipersilakan saudari Nur Kalisa binti Sazali bagi menceritakan latar belakang penulis dengan lebih lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Cik Moderator kita hari ini, Puteri Maisarah. Dengan ini saya akan menceritakan tentang latar belakang Haji Azizi bin Haji Abdullah. Haji Azizi bin Haji Abdullah atau dikenali sebagai Azizi Haji Abdullah dilahirkan di Kampung Bukit Meriam, Kota Kuala Muda, Kedah pada 4 April 1942. Beliau pernah belajar di Sekolah Agama Dairatul Ma'arif Al-Wataniyah, Kepala Batas Seberang Perai, iaitu sekolah yang diasaskan oleh Tuan Guru Haji Ahmad Badawi, ayahanda kepada Datuk Abdullah Ahmad Badawi, bekas Perdana Menteri Malaysia hingga tahun 1965. Azizi mula menulis ketika di sekolah agama kira-kira dalam tahun 60-an apabila artikel pertamanya tersiar dalam Warta Negara Pulau Pinang berkenaan baik buruk wanita bermain bola sepak dan kemudian diikuti cerpen sisa. Manakala cerpen Haji Salikun Cuba Berkhalwat telah menjadi kontroversi sehingga Azizi hendak didakwa di mahkamah. Azizi mula bertugas sebagai guru agama di Sekolah Kebangsaan Sungai Takar Serdang, Kedah dalam tahun 1965 dan bermulalah kesuburan bakat beliau melalui penulisan cerpen di akhbar-akhbar, terutama akhbar terbitan Utusan Melayu. Selepas bersara pada 1997, beliau menjadi editor akhbar bulanan Utusan Pengguna Terbitan Persatuan Pengguna Pulau Pinang CAP dan terus aktif berkarya menghasilkan novel serta kritikan politik berunsur satira. Beliau telah menghasilkan sebanyak 36 buah novel sejak tahun 60-an lagi, di samping hampir 200 cerpen. Antara karya yang telah ditulis oleh beliau ialah Garis Lintang Anak Haram pada tahun 1968, Ayah Bonda 1978, Beruk pada tahun 1991, serta cerpen yang bertajuk Cerpen Sisa yang disiarkan dalam Warta Mingguan Pulau Pinang pada tahun 1963. Cerpen Tulang Pekasam Ikan Puyuh telah diolah menjadi skrip drama TV dan banyak lagi. Antara anugerah yang telah beliau terima ialah Anugerah C. Wright Award pada tahun 1988, Anugerah Seri Angkasa 1989-1990, kategori skrip drama radio terbaik, drama radio Cinta Yang Tertumpah dan banyak lagi. Beliau meninggal dunia pada pukul 7.50 pagi 21 Ogos 2011 akibat komplikasi serangan kuman, kencing manis dan masalah buah pinggang. Jenazah beliau selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Masjid Jamiul Makmur, Kulim, Kedah selepas solat Zuhur. Jenazah Allahyarham yang siap dimandi dan dikafan tiba dari Hospital Pulau Pinang ke rumahnya di Taman Bersatu Kulim kira-kira 11.30 pagi dan disambut oleh beratus-ratus orang jiran dan sahabat handai serta rakan-rakan penulis dari Kedah dan Pulau Pinang. Antara yang menziarahi jenazahnya ialah sastrawan negara Datuk Shahnan Ahmad bersama keluarganya. Beliau meninggalkan isterinya Zubaidah Yusof dan dua anak perempuan iaitu Anita dan Azimah. Sekian daripada saya, terima kasih. Hebat dan menarik fakta-fakta yang disampaikan. Terima kasih saudari Kalisa. Seterusnya, plot. Plot merupakan suatu perkara yang penting dalam menghasilkan sesebuah karya. Bagi mengetahui apa plot-plot yang ada dalam karya ini, saya ingin menjemput saudari Auni Syadiah binti Rumaizi. Terima kasih saya ucapkan kepada saudari moderator. Baiklah, saya akan menerangkan tentang plot novel ini. Plot dan jalan cerita novel ini mempunyai latar belakang tahun 60-an hingga 80-an di sekitar Kota Kuala Muda dan Kulim.
Budaya masyarakat Melayu sememangnya terserlah dalam novel ini. Saya dapat merasakan penulis mahu membawa pembaca menyelami sosioekonomi orang Melayu di kampung. Di samping fokus diberikan kepada kasih dan perasaan seorang bapa terhadap anak-anaknya yang telah besar dan menjalani hidup masing-masing. Seorang bapa yang berumur 97 tahun yang telah kehilangan isterinya. Hidup sunyi tanpa teman hidup di sisi. Anak-anak seramai 4 orang dan yang paling bongsu bolehlah dikatakan hidup lebih senang bersama isteri di kota. Begitu berlainan sekali hidup bapa ini di hari tua. Makan minum tidak lagi disediakan isteri, tapi diganti dengan anak sulung yang sedaya upaya melayan bapa sebagaimana emaknya dahulu. Penulis juga seolah mahu ketengahkan akhlak anak menjaga ibu bapa yang telah tua. Walaupun ada masanya kita tidak bersetuju dengan mereka. Terlihat akhlak terpuji kakak sulung apabila kakak limah menyediakan nasi gulai sebagai makan malam untuk bapa. Abang dan akak sulung hanya bekerja di kampung dan tidak hidup senang seperti yang bongsu. Begitulah akhlak dan pembawaan diri juga tidak sama. Si bongsu seorang yang bijak dan cenderung memandang tinggi pendapat dan perasaan sendiri. Meski beliau mahu menjaga bapa yang tua dan uzur, cita dan citra hidup sebegitu tidak dikongsikan dengan isterinya yang tidak berapa gemarkan kehadiran bapanya dalam hidup mereka. Meskipun bapanya yang uzur ini tidaklah selalu menyusahkan hidup mereka, namun resam orang tidak sayang dan cinta perkara kecil pun mengundang rasa bungkam, tidak senang, menyusahkan dan sentiasa merungut. Kau padam lampu bilik pak, kata si bongsu kepada isterinya, walhal bapa sedang membaca Al-Quran di dalam biliknya. Sayu bila penulis menceritakan bapanya lari dari rumah dan balik ke rumah sendiri dengan bas. Kasih bapa yang tidaklah tampak jelas seperti ibu, sebagaimana bapa tua ini. Lebih senang mencurah rasa kasihnya melalui tulisan yang disimpan dalam diary. Bapa tua ini menulis tentang anak-anaknya dari sulung hinggalah ke bongsu. Membandingkan perasaan yang dicurah di dalam diary dengan perasaan yang ditunjukkan bapa memanglah amat berbeza. Penulis mengajar kita sebagai anak, janganlah hanya menilai ibu bapa kita secara zahir semata-mata. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih saudari Auni Syadia. Seterusnya, tema. Tema ni penting. Sebab apa? Sebab tema merupakan idea dasar atau pokok persoalan dalam sesebuah karya. Dengan adanya tema, sebuah karya yang teratur dapat dihasilkan. Jadi, apakah tema buku Ayahanda? Mari kita dengarkan tema buku Ayahanda dari saudari Nur Alia Kristina Syahrul Azwan. Terima kasih kepada moderator kita pada hari ini, iaitu Saudari Putri Maisarah. Tibalah masa saya untuk mengupas tentang tema novel Ayahanda ini. Tema novel ini ialah kasih sayang dan kesanggupan seorang bapa yang berkorban apa sahaja demi kebahagiaan anaknya. Contohnya, si bapa cuba menyesuaikan diri di bandar apabila diminta untuk tinggal bersama anak bongsu. Walaupun mungkin sekadar hanya mahu menjaga hati anak menantu dan cucunya. Contohnya, di kampung, bapa pergi ke masjid tetapi di rumah anak bongsu, bapa berasa susah untuk pergi ke masjid disebabkan oleh anak menantu mengunci pintu dan menyorok kunci. Kemudian, dapat dilihat di mana si bapa sanggup menggadai gelang dan rantai si ibu demi membelikan kipas supaya dapat menutupi kecuaian anaknya yang terlupakan janji kepada orang kampung. Hal ini menunjukkan bapa membela seorang anak walaupun bapa tahu anaknya tidak membeli kipas. Selepas itu, si bapa sanggup merisikokan kaki sendiri demi menolak sampan yang terkandas di jalan belecak untuk membawa diri dan anaknya pulang dari memancing. Anak si bapa menunjukkan sikap terburu-buru dan mementingkan diri kerana mahu pulang awal dan sanggup memperlekehkan ketuaan si bapa semata-mata menyelamatkan dirinya. Ternyata, seorang bapa tidak mudah meluahkan perasaannya yang terpendam. Baginya,
cukup ditunjukkan melalui perbuatan dengan harapan anak-anak mengerti. 12 buah buku bertajuk hikayat yang telah ditulis si bapa sendiri telah membuktikan bahawa perasaan seorang bapa itu sukar diduga sekalipun digali sedalam mungkin oleh anak-anak sendiri. Luahan perasaan bapa dapat dilihat pada akhir cerita ini di mana bapa menulis di akhir buku hikayat bahawa seorang ayah mampu menjaga 12 orang anak tetapi 12 orang anak tidak mampu menjaga seorang ayah. Sekian daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Saudari Alia Kristina. Tidak lengkap tema tanpa persoalan. Hal ini kerana tema juga boleh berpunca daripada beberapa persoalan yang dicampur aduk. Jadi, bagi mengetahui apakah persoalan buku ayahanda, saya mempersilakan Saudari Sharifah Zainab binti Zaini. Salam sejahtera. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Saudari Puteri Maisarah sebagai moderator kerana telah memberi saya peluang untuk membentangkan tentang persoalan-persoalan yang terdapat di dalam novel ayahanda ini. Persoalan pertama adalah persoalan kesetiaan seorang isteri yang taat kepada suami. Hal ini dapat dilihat melalui sifat taat emak kepada bapa sepanjang menjadi seorang isteri. Contohnya, emak menurut perintah bapa setiap malam. Kalau aku tak balik lepas isyak, tolong hantar nasi. Emak juga sentiasa mengemas barang bapa yang sering dibiarkan di tempat-tempat tertentu. Selain itu, emak juga menjaga makan minum bapa sehingga sanggup menghantar makanan kepada bapa sewaktu bapa berada di masjid dan menghantar minuman kepada bapa sewaktu bapa sedang menulis di biliknya. Persoalan kedua pula adalah persoalan tentang hubungan kekeluargaan. Contohnya seperti sikap bapa yang mementingkan amalan makan bersama-sama ahli keluarga supaya hubungan kekeluargaan menjadi lebih erat antara satu sama lain. Hal ini dapat dilihat dipetikan pada muka surat 182, iaitu rupa-rupanya bapa mahu makan sekeluarga seperti dulu-dulu. Bapa barangkali sudah tahu yang kami sekeluarga sudah lupa budaya makan bersama. Ketiga, persoalan jurang hubungan antara menantu dan bapa mertua. Hal ini kerana sikap seorang menantu yang tidak menghormati orang lebih tua seperti sikap yang ditunjukkan isteri aku melayan bapa sewaktu di rumahnya menyebabkan bapa tidak selesa tinggal di rumah aku. Hal ini dapat dilihat dipetikan pada muka surat 231, iaitu bapa mengeluarkan sebiji bantal. Bapa letak di pintu depan. Bapa tidur menelentang hendak membaca buku seperti yang dilakukan di rumahnya. Tetapi belum sampai 3 halaman membaca, isteriku sudah mengeluarkan mesin penyedut habuk dan mengarahkan bapa duduk sahaja di kursi malas yang ada di porch. Seterusnya, persoalan sikap buruk mengundang perbalahan dalam keluarga. Sikap aku yang sentiasa mempunyai tanggapan buruk terhadap ayahnya menjadi punca keretakan hubungan sesama ahli keluarga seperti sikap aku yang mempunyai tanggapan bahawa ayahnya tidak setia kepada emaknya sehingga sanggup berkahwin dengan wanita lain. Contohnya, seperti aku yang menolak, emak tentu tertipu dengan ketaatan yang sering bapa peringatkan. Akhir sekali, persoalan tentang kewajipan seorang anak terhadap ibu bapanya. Hal ini dapat dilihat melalui sikap aku yang setiap minggu menghulurkan wang kepada emak dan bapa sebagai belanja di kampung serta sikap adik-beradiknya yang lain seperti kakak lima yang ikhlas menjaga makan minum bapa selepas kematian emak. Hal ini dapat dilihat pada petikan di muka surat 32, iaitu anak cucu bapa boleh dikatakan selalu menjenguk, kadang-kadang melilau di halaman rumah. Kakak lima setiap waktu menghantar makanan dan minuman. Abang Ahmad selama 3 malam datang tidur di rumah bapa. Abang Ramli pun selalu jenguk-jenguk. Itu sahaja persoalan yang dapat saya huraikan pada pembentangan kali ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Saudari Sharifah Zainab. Pengkarya semestinya ingin pembaca menggambarkan apa yang pengkarya cuba sampaikan. Oleh itu, sesebuah karya pasti akan diselitkan beberapa latar tempat bagi membantu si pembaca berimajinasi kejadian yang diceritakan dalam buku ini. Dengan ini, saya menjemput Saudari Mawadah binti Sulaiman bagi menceritakan serba sedikit mengenai latar tempat yang terkandung di dalam buku ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudari Puteri Maisarah atas peluang yang diberikan. Baiklah, dengan adanya saya di sini, saya akan menyampaikan latar tempat yang terdapat dalam novel Ayahanda. Sejujurnya, dalam novel ini terlalu banyak latar tempat, tetapi saya hanya akan memilih 3 sahaja. Ramai yang bertanya, kenapa 3 sahaja ya? Kerana 3 latar tempat yang saya pilih ini mempunyai jalan cerita yang sangat menarik, tertarik kau memang kebun. Baiklah, mari kita mula dengan latar tempat yang pertama, iaitu di masjid. Jika anda perasan, latar tempat ini sering diceritakan di dalam novel, tetapi pada saat ini saya akan sampaikan satu tragedi yang berlaku di masjid berdasarkan novel Ayahanda. Selepas bacaan Yasin dan Tahlil, bapa tidak lagi pulang. Macam biasalah, dia sudah menjadikan masjid sebagai rumah keduanya dan meluangkan masa dengan membaca Al-Quran dan berzikir. Emak cepat-cepat bawakan makanan dan minuman ke masjid untuk bapa memandangkan hujan sudah menitik. Sampai di rumah, emak cuba untuk tidur tetapi terjaga dan di luar tingkap ramai yang berkumpul di depan masjid. Emak terdengar perbualan di antara bapa dengan jemaahnya. Marilah kita beribadat dengan hati yang rela. Mogok tak hendak solat kerana masjid buruk bukan caranya. Kami tak mahu Tok Imam, berbahaya Tok Imam. Terdengar suara salah seorang anak jemaah. Tetapi itu hanya mimpi emak sahaja ya. Lalu emak tersedar dari mimpinya dan melihat keluar tingkap hujan semakin lebat bersama angin yang kencang. Dengan perasaan yang risau, emak pergi ke masjid lalu mengajak bapa balik. Tiba-tiba terdengar ada benda yang runtuh, emak merasakan ada benda berat menimpanya. Pegangan emak terlepas. Bapa seperti mencari emak dan dalam meraba-raba, kepala bapa seperti dihentak lalu tersembam di sisi emak. Pada keesokan harinya, kejadian itu diketahui oleh jemaah lain, bahkan seluruh kampung sudah digemparkan dengan kejadian tersebut. Latar tempat yang kedua ialah di rumah aku. Sudah lama aku berniat untuk membawa bapa pulang ke rumah aku. Seperti biasalah bapa menolak. Tetapi pada kali ini bapa mengikut pula. Aku pun berkata kepada kakak dan abang-abangnya, minggu depan hari Khamis malam, aku nak buat sedikit kenduri menyambut hari jadi bapa. Walaupun dah agak lewat, tapi aku harap semua pergi ke rumahku. Kita raikan hari jadi bapa. Itulah tujuan sebenar aku membawa bapa ke rumahnya. Dari hari berganti hari, kelakuan bapa semakin pelik. Bukan kerana benci tetapi ingin menyesuaikan dirinya seperti di kampung. Aku perasan bahawa isterinya seperti tidak menyukai bapa dan menganggap bapa sebagai beban. Apa contoh kelakuan isteri aku yang menunjukkan bahawa dia tidak suka pada bapa? Ya, pada suatu malam, isteri aku tidak dapat tidur dengan lena akibat sinar cahaya yang sangat terang dari bilik bapa. Aku tidak hairanlah kerana bapa biasanya akan melakukan rutin hariannya seperti di masjid. Tiba-tiba, isteri aku bangun dan menghempas pintu lalu menutup suis lampu bilik bapa yang berada di luar bilik tanpa menghiraukan bapa yang sedang membaca Al-Quran dan dia pun sambung tidur. Aku terkejut atas perbuatan isterinya yang tidak sopan. Aku sedar akan kejadian tersebut dan dia menuju ke ruang tamu tetapi bapa tiada. Apabila ternampak pintu besi dan pagar seperti terbuka kecil, sudah semestinya bapa ke surau. Tetapi tidak disangka-sangka disebabkan perangai isteri aku, bapa tiba-tiba balik kampung tanpa pengetahuan sesiapa. Dan akhir sekali di laut dan bawah dermaga, Bang Cik Syafi mengajak aku memancing. Bapa mahu ikut serta. Mereka memancing di bawah dermaga dengan air dera 27 yang sangat berbahaya. Hujan turun dengan lebat. Air pun semakin naik. Tiba-tiba, aduh, kepala bapa seperti terhantuk pada dinding dermaga. Jangan berdiri, Tok Su, bahaya, jerit Bang Cik Syafi. Akhirnya mereka berjaya keluar dari kawasan itu. Apabila tersedar, mereka sudah berada di dalam ward hospital dengan diiringi ahli keluarga yang lain. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih saudari Mawaddah. Dalam kehidupan, pelbagai lapisan masyarakat, pelbagai kerenah manusia yang akan kita jumpa. Hal inilah sebenarnya yang membentuk kepelbagaian latar masyarakat. Nak tahu apa latar masyarakat yang terkandung dalam buku ini? Jom kita dengarkan latar masyarakat yang akan disampaikan oleh saudari Nur Fatimah binti Ruzi. Terima kasih kepada saudari moderator. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kini, tibalah giliran saya untuk menceritakan serba sedikit tentang latar masyarakat yang terdapat di dalam novel ini. Terdapat pelbagai latar masyarakat yang terkandung dalam novel ini.
Antaranya ialah masyarakat yang bertanggungjawab. Ini dapat dilihat bahawa Kak Limah mengambil alih tugas arwah emaknya yang sudah meninggal seperti menghantar makanan dan minuman setiap waktu dan menjenguk bapanya seperti yang tertera di dalam novel. Kakak Limah setiap waktu menghantar makanan dan minuman. Selain itu, masyarakat yang berdikari dan gigih berusaha. Ini dapat dilihat di dalam muka surat 16, 19 dan 24 bahawa bapa ke kaki bukit untuk mengambil buluh dan ke pekan membeli tali untuk membuat wau sendiri. Bapa juga berusaha memanjat pokok untuk mengambil wau, walaupun tenaganya sudah tua kerana rasa bersalah terhadap cucu-cucunya. Di samping itu, terdapat masyarakat yang sanggup berkorban demi anaknya. Ini dapat dibuktikan kerana bapa sanggup berkorban menolak perahu di atas lumpur demi anaknya, Aziz yang mau pulang hingga kakinya luka terkena kulit siput. Bapa memberitahu, "Aku cuma kena kulit siput dan lumpur waktu aku tolak perahu masuk pangkalan tadi." Selanjutnya lagi, masyarakat yang kecewa terhadap bapanya. Contohnya, Aziz sebagai kaca terhempas ke batu apabila bapanya berkata, "Macam tu pun menangis, anak jantan apa?" Lalu, menyangka bapanya tidak menyayanginya kerana menghalangnya yang terkena bisa ikan sembilang ke hospital. Akhir sekali, latar masyarakat yang terkandung dalam novel ini ialah masyarakat yang suka mengambil kesempatan. Ini dapat dilihat apabila orang lain meminjam perahu bapa untuk mengangkut kayu bakau dan tidak bertanggungjawab akan kerosakan perahu bapa. Aziz bermonolog, "Perahu yang sering dipinjam itu bukan sahaja untuk ke laut memuka ikan, tetapi digunakan juga untuk mengangkut kayu bakau." Baiklah, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih saudari Fatimah. Seterusnya, manusia mempunyai pelbagai kerana, pelbagai perwatakan dan tidak terkecuali pelbagai gaya percakapan. Perkara ini mewujudkan pelbagai gaya bahasa yang menarik untuk kita ketahui. Oleh itu, saya mempersilakan saudari Mardiah binti Ismail bagi memperkenalkan beberapa contoh gaya bahasa yang terkandung di dalam buku ini. Terima kasih diucapkan kepada saudari moderator Puteri Maisarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini tiba masa untuk saya membentangkan tentang gaya bahasa yang terdapat di dalam novel ini. Terdapat beberapa gaya bahasa yang dapat dikesan di dalam novel bertajuk Ayahanda ini. Antaranya, gaya bahasa aliterasi iaitu pengulangan bunyi huruf konsonan. Contohnya, dengar ringkas aku menjawab iaitu pengulangan konsonan N, emak tetap kerekod pengulangan konsonan T dan kakak Limah ketawa pengulangan konsonan K. Selain itu, gaya bahasa asonansi. Asonansi ialah pengulangan bunyi huruf vokal A, E, I, O, U. Sebagai contoh, aku mendekati emak, pengulangan vokal E. Mulutku terasa terkunci, pengulangan vokal U. Dan Anita tiba-tiba bersuara, pengulangan vokal A. Seterusnya, gaya bahasa personifikasi. Personifikasi merupakan ayat yang menceritakan sesuatu perkara dengan lebih mendalam. Sebagai contoh, angin dari sawah melintasi deretan pokok-pokok kelapa di tepi pematang, merempuh pokok-pokok pisang, melintasi pokok-pokok pinang dan rimbuh pokok keriang, lalu menyentuh muka bapa yang duduk di muka pintu. Pucuk pokok kelapa melambai-lambai kepada bapa. Angin pun semakin kencang dan akhirnya hujan semakin luruh. Bunyinya berkecipak bila menimpa bumbung. Selain daripada itu, gaya bahasa similar. Contohnya, sunyi macam hendak gila. Maka bapa pun memeluk dahan itu seperti seekor harimau kumbang tidur di atas dahan. Bapa pun seperti kerasukan hantu. Guru dan kilat serentak bagaikan meradang pada alam dan seperti kucing tidur terkejut anjing. Seterusnya, gaya bahasa singkup iaitu singkatan perkataan. Sebagai contoh, perkataan tak yang disingkatkan dari perkataan tidak, saja daripada perkataan sahaja, kau daripada perkataan engkau dan baru daripada perkataan baharu. Yang keenam pula ialah hybrid, iaitu singkatan dua perkataan menjadi satu perkataan. Contohnya, takkan, iaitu perkataan daripada tidak dan akan, dan tak mahu daripada perkataan tidak dan mahu. Seterusnya, gaya bahasa jenis bahasa.
Novel Ayahanda ini menggunakan 3 jenis bahasa iaitu bahasa Arab dan contoh bahasa Arab ialah Allah, Al-Quran, Masjid, InsyaAllah, Maghrib, Subuh dan Fi'il. Bahasa Inggeris pula ialah mood, suspend, layer, best, modern dan off. Manakala bahasa istana pula ialah ayahanda, ibunda, ananda dan adinda. Akhir sekali, gaya bahasa unsur alam ataupun gaya bahasa unsur semula jadi. Contohnya, sawah, padi, air, sungai, kaki bukit dan angin. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Saudari Mardia. Seterusnya, melalui pembacaan, kita dapat mengetahui bukan mudah untuk membina sebuah demi sebuah plot. Setiap perkara akan ada langkah, cara atau teknik yang perlu dilakukan terlebih dahulu. Pendek kata, sekarang kita akan bersama-sama mendengar apakah teknik plot yang digunakan dalam penghasilan buku ini. Dijemput Saudari Faza Mawaddah binti Muhammad Farid. Terima kasih kepada saudari moderator. Sekarang saya di sini akan mengupas beberapa teknik plot di dalam novel Ayahanda. Terdapat beberapa teknik plot di dalam novel Ayahanda. Antaranya teknik pemberian. Aku menyatakan bahawa hubungan antara ibu dan bapanya sangat aneh. Contoh ayat dari buku ialah, begitulah bapa. Apakah bapa tidak boleh berpisah dengan emak? Mustahil bapa bersikap begitu. Tetapi realitinya aku tahu benar. Bapa akan berasa cukup sunyi kalau emak tidak ada. Monolog aku. Selain itu, teknik dialog juga telah digunakan di dalam buku ini. Terdapat beberapa dialog di dalam buku ini. Contoh yang pertama ialah semasa bapa aku mengajak cucu-cucunya untuk bermain wow. Mari ikut Tok Wan, ajak bapa kepada cucu-cucunya. Contoh kedua ialah apabila anak jemaah bapa aku tidak mahu bersolat di masjid yang buruk. Kami tidak mahu bersolat dalam masjid yang buruk. Di samping itu, buku ini mengandungi teknik imbas kembali. Watak aku sering imbas kembali tentang ibunya. Contoh ayat di dalam petikan ialah, emak meninggal dunia beberapa tahun lalu ketika usianya 87 tahun. Sayangnya ketika emak meninggal dunia, tiada sesiapa pun di sisinya walaupun emak mempunyai anak yang ramai. Seterusnya terdapat teknik imbas muka. Hal ini dapat dilihat apabila aku berjanji kepada bapa untuk membeli kipas angin. Contoh ayat dari buku ialah, anak anda bercadang untuk membeli kipas angin dan mahu letak di atas mimbar. Dan anak anda mahu biarlah orang pertama yang terkena kipas angin itu ayahanda sendiri ketika membaca khutbah. Monolog aku. Selain daripada itu, teknik suspense juga digunakan di dalam buku ini. Sewaktu bapa aku hilang daripada hari jadinya, semua adik-beradik dan tetamu yang diundang risau akan keselamatan bapa. Contoh dialog di dalam buku ialah, tetapi sudah pukul 12.30 tengah hari. Aku sangat hairan dan isteriku mula bersungut. Anita menjadi resah kerana takut kek 2 tingkat itu tidak menepati sasaran. Mungkin Tok Wan nak suspensekan kita, kata Amri. Contoh yang kedua dapat dilihat sewaktu bapa aku ingin ke Sungai Petani dengan menyatakan mempunyai hal, lalu membeli kipas angin untuk diletakkan di masjid yang baru siap dipulihkan itu. Contoh dialog, Pak hendak ke mana? Tanyaku apabila nampak bapa melangkah. Aku nak ke Sungai Petani, ada hal. Terdapat juga teknik monolog. Penulis sering bermonolog tentang sikap dan perwatakan bapanya. Contoh ayat di dalam buku ialah, bapa tinggal seorang. Bapa tidak ikut kerana lebih sayangkan masjid. Bapa tidak mahu ketinggalan menjadi imam dan membaca kitab. Akhir sekali, terkandung juga teknik konflik di dalam buku ini. Konflik terjadi dalam kalangan adik-beradik. Hal ini dapat dijadikan apabila bapa aku hilang sewaktu ingin menyambut hari jadinya. Contoh dialog. Sebab tu dari dulu aku tak suka kau bawa Pak tinggal sini, kata Kak Lima. Jadi akulah yang tak boleh harap jaga Pak, aku mula menyinga. Selain itu terdapat teknik konflik apabila aku terkena bisa ikan sembilang yang amat menyakitkan. Walau bagaimanapun bapa aku enggan membawa aku ke hospital kerana mahu aku menerima pengajaran. Contoh dialog.
Mengapa Pak tak benar abang hantar saya ke hospital? Akhirnya aku melepaskan geram biar dendam aku ini diketahuinya. Sekian sahaja daripada saya serahkan kembali kepada saudari moderator. Terima kasih saudari Faza. Wow. Dahsyat sungguh teknik dotnya. Patutlah jalan cerita pun menarik. Buat si pembaca tak keruan nak habiskan pembacaan secepat mungkin. Seterusnya, kita beransur ke watak perwatakan penggerak cerita. Lebih tepat lagi, watak aku dalam cerita Ayahanda. Dipersilakan saudari Aisyah Izzah binti Abdullah. Terima kasih kepada semua, terutamanya kepada moderator kita pada hari ini iaitu saudari Puteri Maisarah. Saya di sini akan menceritakan tentang watak dan perwatakan aku dalam novel Ayahanda. Aku merupakan watak utama dalam cerita ini. Aku juga merupakan anak bongsu dan anak keempat dalam keluarga. Keprihatinan watak aku sebagai seorang anak untuk berbakti kepada kedua ibu bapanya dapat dilihat dalam kisah ini. Kesukaan bekerja di bandar tidak menghalangnya pulang ke kampung halaman untuk berjumpa dengan kedua ibu bapanya. Watak aku tetap mahu pulang ke kampung berjumpa dengan kedua ibu bapanya untuk memastikan keperluan orang tuanya terjaga. Sungguh pun watak aku sering digambarkan sebagai seorang yang bersifat keras kepala dan sering mengingkari nasihat bapa. Watak ini digarap pengarang dengan memperlihatkan sifat-sifat yang terpuji sebagai seorang anak, iaitu memuliakan dan mendahulukan kedua ibu bapanya. Aku merupakan seorang yang tetap sabar dengan ibunya yang semakin nyanyuk dan bapanya yang sering melakukan perkara sesuatu yang menyakiti hatinya dan membuatkan watak aku sentiasa berasa geram. Semakin tua, ibu bapa akan menjadi lebih sensitif dan amat memerlukan perhatian dan kasih sayang yang sewajarnya daripada anak-anak. Contohnya pada petikan, tetapi aku mesti balik juga. Mahu jenguk mak dan bapa, mahu tengok sakit sihat mereka, mahu tengok bendang dan bukit, mahu beli ikan sepat benar buat perkasam. Muka surat 51 merupakan bukti sifat aku seorang yang prihatin terhadap ibu bapa. Cara watak aku mengambil berat terhadap imak dan bapa walaupun sibuk bekerja wajar dijadikan sebagai teladan. Aku juga insaf setelah dapat tahu bapanya yang membeli dan menghadiahkan pahala kipas angin tersebut atas nama anaknya. Pada suatu hari, watak aku telah memungkiri janji yang telah dibuatnya untuk menyumbangkan sebuah kipas penuh sempurna dengan perasaman masjid di kampung halamannya. Hal ini kerana aku tidak dapat membeli kipas angin yang dijanjikan kerana duit RM150 yang disimpan untuk kipas angin perlu digunakan untuk membayar keretanya yang tiba-tiba rosak dan dapat dibuktikan dalam petikan. Saya minta maaf, kipas tidak dapat saya beli, kereta rosak, kataku ketika bapa menyarung kasut batannya. Muka surat 55. Selepas itu, dalam petikan, aku menjadi insaf dan sangat terharu bila emak sedih. Aku tahu gelang dan rantai emak peninggalan pusaka. Mahu aku mengeluk bapa dan memberitahu bahawa emak telah berendam air mata duka kerana sesuatu yang disayanginya telah digadai. Muka surat 67. Telah membuktikan watak aku berasa insaf. Ini kerana bapa ingin menghindari perbuatan kemungkaran atas janji yang tidak dapat dilaksanakan oleh anaknya dan sanggup berkorban menggadai barang kemas milik isterinya. Di samping itu, aku seorang yang mendapat didikan agama oleh bapa. Bapa memperlihatkan contoh yang baik kepada watak aku dari segi aspek ibadah solat dan perkara ini menjadi ikutan kepada aku untuk mendirikan solat walaupun berada di tengah lautan. Ini dapat dibuktikan dalam petikan, mahu tak mahu selepas bapa solat, aku juga mesti solat dan kemudian bangkit safir. Begitulah bapa kalau ada di tengah sungai atau laut. Surat 288 membuktikan aku ialah seorang yang mendapat didikan agama yang baik. Akhir sekali, watak aku seperti seorang yang seakan tidak sabar dengan dugaan yang menimpanya. Ini dibuktikan dalam petikan, bapa seperti memberitahu padaku, sekadar luka seperti itu bukanlah boleh dianggap musibah yang amat buruk. Bapa seperti memberitahu padaku supaya belajar menerima akibat dan sanggup bersabar selebihnya. Bapa mungkin hendak mengajar aku supaya tahan sakit kerana sakit itu ujian daripada Allah untuk mengukur sejauh mana kita bersabar. Surat 123. Terima kasih saudari Aisyah. Wah, menarik betul watak aku dalam buku ni kan? Mana mungkin sebuah cerita hanya ada seorang pelakon. Tidak sempurna sebuah cerita tanpa watak sampingan. Oleh itu, saya dengan ini menjemput saudari Adeni Raudah Ahmad Ashraf bagi memperkenalkan kepada kita siapakah watak sampingan cerita ini. Dipersilakan.
Terima kasih kepada semua, terutamanya moderator pada hari ini, iaitu Saudari Putri Maisarah. Watak sampingan novel ini terdiri daripada ayah, emak dan beberapa adik-beradik yang lain. Watak perwatakan novel Ayahanda. Watak pertama, ayah. Ayah merupakan seorang yang teguh keimanannya. Contohnya, ayah tetap ke masjid yang sudah tua usianya walaupun orang ramai tidak lagi ke sana. Contoh dialog yang terdapat dalam novel, kalau aku nak mati pun, biarlah masjid baru siap. Aku ingin benar membaca khutbah di atas mimbar baru, kata bapa. Yang kedua, ayah merupakan seorang yang tegas. Contohnya, ayah sering menegur jemaah masjid yang tertidur ketika dia sedang membaca kitab. Contoh petikan yang terdapat dalam novel ialah, sesekali bapa berdehem, mereka memanggung kepala tetapi peluput mata tetap meluyut. Yang ketiga, ayah merupakan seorang yang penyayang. Contohnya, ayah sering mengenang isterinya yang sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Contoh petikan yang terdapat dalam novel, bapa duduk di anjung teringat emak, sunyi macam hendak gila. Yang ketiga, ayah merupakan seorang yang mempunyai hati yang keras. Contohnya, ayah tetap berkeras untuk pergi memancing walaupun sudah dilarang oleh anak-anaknya. Seterusnya, ayah merupakan seorang yang berhati mulia. Contohnya, ayah tetap mengajar kitab di masjid walaupun tidak ramai yang datang ke masjid tersebut. Contoh petikan yang terdapat dalam novel, bapa mula hairan, anak jemaah tidak lagi seramai dahulu. Nampak benar susutnya, terutamanya 2-3 orang anak muda. Mereka terus bingkas sebaik sahaja bapa memberi salam kedua. Watak yang kedua ialah watak emak. Emak merupakan seorang yang rajin. Contohnya, mak membawa bekalan ke masjid untuk diberikan kepada suaminya yang duduk di masjid sehingga larut malam. Contoh petikan yang terdapat dalam novel, bila sah bapa tidak balik, emak pun terkedek-kedeklah membawa bekalan dan letak di pintu masjid. Seterusnya, emak merupakan seorang yang penyayang. Contohnya, emak merawat bisi ikan keli yang terkena pada lengan aku. Contoh petikan yang terdapat dalam novel, emak membalut luka akibat terkena bisa ikan semilang pada lengan aku dengan penuh kasih sayang. Selain itu, emak merupakan seorang yang setia. Contohnya, emak setia menunggu kepulangan ayah walaupun sudah larut malam. Emak sanggup tunggu seorang diri di balik tirai. Watak seterusnya ialah watak kakak limah. Kakak limah merupakan seorang yang bertanggungjawab. Contohnya, dia sering menghantar lauk yang dimasak olehnya kepada kedua ibu bapanya yang tinggal di belakang rumah. Contoh petikan yang terdapat dalam novel, kakak limah setiap waktu menghantar makanan dan minuman kepada kedua ibu bapa. Seterusnya, kakak limah merupakan seorang yang gemar menasihati orang lain. Contohnya, kakak limah menasihati aku supaya bersabar dengan karenah ayah. Seterusnya, watak Abang Ahmad. Abang Ahmad merupakan seorang yang pendiam. Ahmad sering mendiamkan diri apabila menghadiri perjumpaan keluarga. Contoh petikan yang terdapat dalam novel, Abang Ahmad yang pendiam itu bantah pun tidak, sokong pun tidak. Seterusnya, Abang Ahmad merupakan seorang yang rasional. Dia tetap berfikir secara rasional walaupun bapanya hilang dengan sendiri. Contoh dialog yang terdapat dalam novel, aku yakin Pak tak ke mana. Mungkin Pak tak setuju majlis hari jadinya ini. Watak yang terakhir, Abang Ramli. Abang Ramli merupakan seorang yang prihatin. Contohnya, Abang Ramli akan datang ke rumah bapanya setiap hari untuk memastikan keadaan ayahnya sentiasa sihat. Contoh petikan yang terdapat dalam novel, Abang Ramli akan kerap datang ke rumah bapa untuk memastikan bapa berada dalam keadaan yang baik. Seterusnya, Abang Ramli merupakan seorang yang bertanggungjawab. Contohnya, dia mengambil berat tentang setiap ahli keluarganya dengan baik. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih saudari Adeni. Cukup gempak jalan cerita apabila semua watak bergabung. Nampaknya hampir tamat sesi mengulas buku Ayahanda ini ya. Sekarang kita akan mendengar apakah nilai yang dapat kita kupas melalui pembacaan buku ini. Dijemput saudari Nur Hazira binti Aziz. Terima kasih kepada saudari moderator. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terdapat pelbagai nilai di dalam novel Ayahanda.
Antaranya ialah kasih sayang. Batin bapa sangat kental kasih sayangnya terhadap emak. Aziz bermonolog. Zahirnya bapa memang renggang dengan emak, tetapi batin bapa sangat akrab. Batin bapa sangat kental kasih sayangnya terhadap emak. Kemudian, prihatin. Bapa tanya pada cucu sama ada sudah makan atau belum. Contohnya, bapa bertanya kepada cucu sama ada sudah makan atau belum. Mereka mengangguk sahaja. Selepas itu, tolong menolong. Cucu-cucu bersorak memberi semangat. Misalnya, bapa tengok ke bawah. Cucu-cucu bersorak memberi semangat. Tok Wan best, Tok Wan kuat. Selain itu, kesetiaan. Emaklah yang menjadi jururawat yang sangat setia. Aziz bermonolog. Emaklah yang menjadi jururawat yang sangat setia. Siang malam emak mengurut badan bapa sahaja. Kemudian baik hati. Baik terhadapku, adik-beradik dan menantu. Misalnya Aziz bermonolog, sesuatu yang aneh bagiku ialah perangai bapa. Baik terhadapku, baik terhadap kakak-kakakku, baik terhadap abang-abangku, menantu lebih-lebih lagi. Selain itu, peramah. Apabila bapa berhadapan dengan cucu, anak jemaah terutamanya di masjid, bapa akan bergebang. Contohnya, lain pula apabila bapa berhadapan dengan cucu-cucu, dengan orang kampung, dengan anak jemaahnya, terutamanya anak jemaahnya di masjid. Kalau selepas maghrib, sebelum membaca kitab dan selepas membaca kitab, bapa akan bergebang itu dan ini. Selepas itu, amanah. Emak patuh pesan bapa. Aziz bermonolog. Emak cuma baca Yasin di rumah, kemudian tambah dengan surah Al-Mulk. Emak patuh pesan bapa, kalau selalu baca surah Al-Mulk, bila hendak mati, dikurangkan kepedihan. Dan yang terakhir sekali, bersyukur. Mungkin kerana mahu bersyukur disebabkan nikmat hidup. Contohnya, Aziz bermonolog, tidak tahu sebabnya, tiba-tiba sambut hari jadinya yang ke-70. Tidak setiap tahun. Ketika itu, bapa masih kuat. Mungkin kerana mahu bersyukur disebabkan nikmat hidup, bapa jarang demam. Bapa tidak pernah bersungut sakit lutut atau lenguh sendi. Badan bapa kurus kering bagaikan penyakit sudah meluat. Sekian itu sahaja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Saudari Hazira. Di dunia, banyak sebenarnya perkara yang berpasangan. Bukan sahaja manusia, haiwan, malah nilai juga tidak lengkap tanpa pengajaran. Oleh itu, izinkan saya menjemput Saudari Sharifah Aisyah binti Syed Abdul Qadir Al-Haddad bagi menceritakan pengajaran yang diperoleh. Dipersilakan. Terima kasih Saudari Putri Maisarah selaku moderator kita pada hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada kali ini, saya akan membentangkan tentang pengajaran yang terdapat dalam novel yang berjudul Ayanda. Pengajaran pertama yang dapat saya perolehi daripada novel ini ialah kita haruslah berbakti kepada kedua ibu bapa kerana ia merupakan amalan yang dituntut dalam Islam dan menjadi kewajipan kita bagi setiap anak. Ibu bapa merupakan insan yang bertanggungjawab membawa kita ke dunia ini. Oleh itu, sebagai seorang anak, kita haruslah berbuat baik dan berbakti kepada kedua ibu bapa yang membesarkan kita dengan penuh kasih sayang. Buktinya, si anak tetap mahu pulang ke kampung berjumpa dengan kedua ibu bapanya untuk memastikan keperluan orang tuanya terjaga walaupun kesibukan bekerja di bandar. Dia berkata, tetapi aku mesti balik juga. Mahu jenguk emak dan bapa, mahu tengok sakit sihat mereka, mahu tengok bendang dan bukit. Seterusnya, pengajaran yang dapat saya temukan dalam novel ini ialah kita mestilah menjaga sekecil-kecil perlakuan dan perbuatan kita lakukan. Hal ini kerana setiap amalan yang dilakukan oleh manusia akan menerima balasan yang sewajarnya. Sekecil-kecil amalan dan juga kemungkaran yang dilakukan tidak akan terlepas daripada perhitungan kelak. Oleh hal yang demikian, si bapa menekankan kepada anak-anaknya untuk sentiasa mengerjakan amalan yang baik dalam usaha untuk membersihkan jiwa, akhlak serta rohani. Contohnya, si bapa menghindari perbuatan kemungkaran atas janji yang tidak dilaksanakan oleh anaknya dan sanggup berkorban menggadai barang kemas milik isterinya. Malah, bapa menghadiahkan pahala kipas angin tersebut atas nama anaknya. Bapa telah menulis pucuk surat yang bertulis, Ananda, kipas angin yang Ananda beli itu adalah daripada Ayanda gadai, gelang dan rantai emak Ananda. Tidak mengapalah, asalkan malu Ananda dapat yang ditebus. Di samping itu, kita hendaklah bersikap bersederhana dalam setiap tingkah laku kerana ia dapat membentuk kepribadian dan sahsiah yang tinggi.
Aspek bersederhana dalam pelakuan dapat dilihat menerusi Ustaz Hamidi yang menyuarakan hasratnya untuk tidak lagi mengotai solat jemaah di kampung tersebut. Hal ini kerana disebabkan beliau sedar akan kelemahannya yang masih tidak dapat menguasai sepenuhnya pentafsiran ayat Quran berbanding si bapa. Walaupun kedudukan bapa sebagai imam merangkap jurunikah yang berpengaruh di kampung tersebut, bapa tidak pernah membagi diri. Malah, sentiasa memberi tunjuk azar kepada golongan muda yang memerlukan pertolongannya. Si bapa berkata, "Saya tidak mampu lagi membacakan kitab pada tuan-puan sekalian. Saya bukanlah orangnya. Aku dah tua. Tak ada siapa yang suka pada orang tua," katanya dengan nada yang tertahan-tahan. Itu sahaja pengajaran yang dapat saya huraikan pada kali ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Saudari Sharifah. Pengajaran-pengajaran seperti inilah yang sebenarnya perlu kita implikasikan dalam kehidupan seharian kita. Bagi mengakhiri sesi resensi buku kita pada hari ini, saya ingin menjemput Saudari Nur Sarah Ajrana binti Syahrir. Disebabkan tiada yang sempurna di dunia, Saudari Sarah Ajrana akan memegang tanggungjawab bagi menceritakan kritikan sastera. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada moderator yang bertauliah kita, Puteri Maisarah. Saya, Sarah Adriana, akan mengupas tentang kritikan sastera pada novel Ayahanda, hasil karya Azizi Haji Abdullah. Okay, pertama sekali, kita perlu tahu apa itu kritikan sastera. Kritikan sastera merupakan suatu usaha untuk menilai hasil-hasil ciptaan seseorang penulis sastera dengan cara yang beralasan serta bersistem. Maka, apa pula fungsi kritikan sastera? Antara fungsinya ialah penyumbang pengetahuan, memperlihatkan antara karya sastera yang baik dan kurang baik, serta memberikan perangsang di samping mendidik orang ramai untuk membaca kerana syarat dengan pengajaran yang boleh diambil. Dalam novel ini, pengarang mengkritik sifat penduduk kampung yang memandang rendah terhadap bapa aku. Penduduk kampung, lebih-lebih lagi jemaah masjid yang tidak suka lagi bapa membacakan kitab kepada mereka. Mereka mengatakan yang bapa ini tua dan baca kitab lama. Tapi Tok Imam tua, Tok Imam baca kitab tua. Begitu yang dikatakan oleh seorang anak muda yang sangat celupar. Penduduk kampung ini juga lebih suka jika bapa aku turunkan jawatannya sebagai jurunikah. Semua perkara ini disebabkan usia bapa. Bagaimanakah masyarakat boleh menilai keikhlasan seseorang mengikut tanggungjawab hanya disebabkan usia? Perkara ini patut dipandang mulia kerana seorang individu yang walaupun sudah tua tetapi masih menggagahkan dirinya menyebarkan ilmu. Bapa tetap setia membacakan kitab kepada jemaah walaupun pendengarnya semakin hari semakin berkurangan. Di samping itu, novel ini menceritakan konflik antara adik-beradik serta pandangan bapa kepada mereka. Apabila aku menyatakan hasratnya yang ingin bawa bapa ke rumahnya, Abang Ramli cepat menjawab, "Biarlah Pak di sana, kita di sini dalam membela Pak." Kata-kata itu menggambarkan kebosanannya yang sekian lama membela bapa. Pada akhir novel ini juga, pengarang masih mengkritik tentang sikap adik-beradik aku. Bapa ada menulis sebuah hikayat dan kandungannya termasuklah tentang adik-beradik aku. Dalam hikayat itu, bapa menulis, cerita pertama, begitulah fi'alku ketika isteriku meninggal dunia. Isteriku meninggal dunia berapa tahun yang lampau ketika usianya 87 tahun. Sayangnya, ketika isteriku meninggal dunia, tiada sesiapa pun di sisinya walaupun isteriku mempunyai anak yang ramai. Selain itu, bapa aku menggambarkan yang seorang bapa mampu memahami perasaan 12 orang anak. Tetapi malangnya, 12 orang anak tidak mampu memahami perasaan seorang bapa. Ini semua sangat dapat dikaitkan dengan masyarakat kini. Ramai di antara kita yang sudah semakin sibuk dengan kerjaya ataupun keluarga sendiri hingga tidak mencuba langsung untuk menjaga dan memahami perasaan ibu bapa kita. Baiklah, secara keseluruhannya, Azizi Haji Abdullah menyampaikan isu-isu, fakta dan idea daripada persekitaran serta pengalaman beliau yang mendorong pembaca berfikir tentang apa yang ingin disampaikan. Keadaan ini membuktikan bahawa beliau seorang pengarang yang prihatin dan peka terhadap permasalahan-permasalahan yang kerap kali berlaku dalam masyarakat. Itu sahaja kritikan sastera daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Saudari Sarah Ajrana. Nampaknya novel Ayahanda ini lebih tertumpu kepada negativiti semata-mata. Hal ini kerana jalan cerita Ayahanda ini lebih berunsurkan kisah-kisah yang sebenarnya memang terjadi dalam kehidupan. Bagi mengakhiri sesi resensi buku kita pada hari ini,
izinkan saya menyampaikan 2 rangkap pantun. Banyaklah mati batang halia mati dipijak lembu. Banyaklah hati orang nan mulia, mulialah hati ayah dan ibu. Duduk puteri seorang diri, berbaju kebaya indah terselah. Sekian dari empunya diri, maaf dipinta, salah dan silap. Terakhir sekali, terimalah tayangan selepas ini sebagai penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Okay, Alhamdulillah kita sudah berakhir resensi buku kita hari ini dan saya sebagai guru penasihat dan guru pembimbing Cikgu Nur Fadilah binti Zamri mengucapkan jutaan terima kasih kepada kepada Jabatan Pendidikan Negeri Melaka dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka, E-Central, SMK Ghaffar Baba, Pustakam dan juga Gema Digital Melaka. Selepas meneliti dan menelusuri buku novel Ayahanda ini, saya dapati buku ini banyak mengajar erti kasih sayang ibu bapa. Dan buku ini memfokuskan kepada bapa iaitu namanya Haji Abdullah dan juga hubungan dengan anaknya iaitu Azizi. Okay, jadi saya dapati watak utama iaitu Haji Abdullah dan juga Azizi ini menunjukkan yang Haji Abdullah ni sangat menyayangi anaknya, tapi ayahnya ni tidak menunjukkan kasih sayang ni melalui perbuatan. Okay, jadi jelaslah daripada buku ini saya dapati kasih ibu membawa ke syurga, tapi kasih ayah sepanjang masa. Okey, sekian daripada saya. Assalamualaikum, saya Putri Maisarah selaku moderator. Saya ingin memberikan sedikit pandangan atau lebih tepat lagi rumusan berkenaan buku ini. Ibu saya selalu perdengarkan kepada saya bahawa manusia awalnya memang dilahirkan menjadi bayi yang memerlukan perhatian dan kasih sayang. Begitu juga semua manusia di hari tua. Melalui pembacaan saya, kini saya lebih memahami ibu bapa kita akan berperangai seperti bayi yang mendahagakan perhatian dan kasih sayang daripada anak-anaknya. Mereka akan tampak berdegil, tetapi di sebalik kedegilan mereka sebenarnya mahukan kita untuk mencurahkan bukan sahaja perhatian, malahan masa yang ada. Lebih bagus lagi jika kita dapat memahami perasaan mereka. Kesimpulannya, novel ini mengajar saya untuk lebih bersedia dalam menghadapi dugaan dan cabaran sepanjang proses penjagaan ibu bapa di hari tua mereka nanti. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, saya Nur Fatimah sebagai pengulas latar masyarakat. Melalui pembacaan novel ini, saya dapati bahawa pengorbanan seorang bapa tidak pernah dizahirkan melalui kata-kata, tetapi melalui perbuatan yang dapat dirasai jauh di lubuk hati. Sebagai seorang anak, kita tidak boleh bersangka buruk terhadap ibu bapa kita. Sekian, terima kasih. Saya Syaifah Zainab, pengulas bahagian persoalan. Rumusan yang saya dapat dari hasil bacaan buku ini adalah setiap perkara yang dilakukan ibu bapa kita disertakan dengan kasih sayang. Janganlah hanya kerana satu kesalahan, kita terus melupakan 1000 lagi kebaikan dan pengorbanan yang mereka lakukan untuk kita. Oleh itu, kita sebagai anak perlulah berusaha untuk membalas jasa dan pengorbanan mereka dengan sepenuh hati, walau sesibuk mana pun kita. Sekian, terima kasih. Saya Mardia binti Ismail. Saya nak bagi pendapat atas novel ni. Setelah membaca novel ini, saya faham tentang kasih sayang yang dicurah oleh ibu bapa dan tanggungjawab mereka membesarkan kita. Saya juga menggalakkan golongan muda untuk membaca novel ini supaya mereka dapat tauladan dan iktibar atas segala pengorbanan ibu bapa mereka bersusah payah semata-mata untuk membesarkan mereka. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, saya Fazal Mawada sebagai pengupas teknik plot akan memberikan reaksesi saya terhadap buku Ayahanda ini.
Dengan membaca novel ini, saya akan berusaha untuk cuba menjaga ibu bapa saya pada masa hadapan dengan baik agar mereka tidak berasa dikongkong dan dihargai, akan selalu rasa dihargai. Sekian daripada saya. Saya Sharifah Aisyah sebagai pengulas pengajaran akan memberikan refleksi tentang buku ini. Di dalam novel ini, saya tersedar bahawa bagaimanakah nanti bila Tuhan menguji saya perlu menjaga ibu bapa sendiri atau mertua yang tua dan uzur. Kisah ini menginsafkan saya bahawa melayan ibu bapa dengan baik bukan sekadar mencukupkan makan, minum dan tempat bertidur, tetapi menyenangkan hati, meringankan beban emosi mereka yang telah tiada teman hidup, menyokong mereka, menghormati pandangan dan pendapat mereka walaupun ia bertentangan dengan pendapat peribadi. Sekian, terima kasih. 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.